murid-murid. Cikgu. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Semua dah makan? Belum. Belum? Alah. Apalah, jadi kita makan sama-sama kan? Boleh. Okey. Jadi, semalam cikgu pergi pasar. Siapa selalu pergi pasar? Saya. Selalu pergi pasar? Selalu. Buat apa? Saya teman ibu saya. Ibu awak? Ha. Bawa beli apa selalu? Saya selalu tengok ikan, lepas tu beli ikan. Oh, beli ikan. Tapi selalu pergi pasar tak? Selalu. Tak selalu? Tak. Oh, tak apa. Sebab hari ni kita nak pergi pasar. Okey. Cikgu, kat pasar ada apa? Dekat pasar ada macam-macam. Apalah, dia tak pergi pasar. Sampai orang tahu kat pasar bukannya ada ikan je. Bahan-bahan kering, buah-buahan, sayur-sayuran, semua ada. Mainan pun ada. Okey, kat sini. Ya, cikgu. Kamu kan selalu pergi pasar kan? Ha. Kalau pergi pasar, kamu selalu jumpa siapa? Kat pasar, selalunya saya jumpa, kadang-kadang saya jumpa kawan. Kawan. Nama Ali tu. Oh, lagi Lagi ada. saya selalu jumpa kucing. Kucing? Ah. Suka kucing ke? Suka. Lagi jumpa siapa Saya lagi? jumpa mak kawan saya. Oh. Makcik tu, lepas tu lagi ramai lah. Ramai. Saya ingat lah. Oh. Kalau yang jual-jual tu kita panggil apa? Oh, yang tu kan? Dia tahu tak? Tahu. Tak tahu? Ah. Okey, kalau tu kita akan panggil dia, kita gelarkan dia sebagai penjual. Oh, penjual. Saya nak sebut dah tadi saya lupa. Lupa pula. Okey, kalau dia penjual, kita sebagai Beli. pandai dia yang membeli. Okey, jadi hari ni kita akan buat simulasi di pasar tani. Okay. Okey, cikgu akan berlakon sebagai penjual, kamu berdua akan berlakon sebagai pembeli. Oh, kita beli. Ni cikgu sediakan duit ni banyak. Ada. Macam-macam duit dia. Okey. Jadi, kita akan mulakan betul simulasi kita. Okey, untuk simulasi kita, cikgu nak kamu dua bangun. Okey. Sekarang, cikgu akan bagi kamu berdua duit dan juga kad buah. Okey, dah ambil duit. Semua ke dia? Ada yang bagi dua, ada sikit. Kita kena saling berkongsi. Boleh. Kena berkongsi. Nak ada yang RM1. Sikit je. Sabarlah. Tasnim, RM2. bagi sama rata. Cikgu bagi sikit. Tak boleh situ. Kita kena saling berkongsi. Cikgu tengok dia dah. Tasnim, Cikgu apa tu? bagi pula. Cikgu dah. Biar cikgu yang bagi. Kita kena selalu kongsi. Bukannya semua benda kat dunia ni. Kita punya, ni Tasnim punya. Ini ada Awiyah punya. Terima kasih cikgu. Sama. Saya nak RM200. Oh. Tak ada. Kita kena sama rata. Sama je bilangan dia. Cikgu tak sama ada. rata. Duduk sama je. Duit kat kawan dia. Bukan yang ni. Okey. Okey. Dia lagi okey tak? Okey, kad buah-buahan ni kamu akan guna waktu kamu nak beli buah, okey? Okey, boleh. Kalau kamu tak nak beli, tak nak saya guna, okey? Macam mana kita nak beli nanti? Kamu akan pilih, kamu akan bagi pada penjual. Penjual tu cikgu lah. Oh, cikgu jadi penjual? Ya, dan kamu pula akan jadi pembeli kita untuk simulasi kita. Nanti kita nak bagi cikgu. Kan kita nak bagi cikgu. Bagi cik. Cik. Okey. Okey. Selamat datang. Jom dah siap kedai kami beli buah. Buah kami segar-segar. Banyak, macam-macam warna ada. Orang bisa sedap. Ya ke? Orang masam lah. Sekejap lah. Pilih. Buat apa cikgu? Ini buah avocado. Avocado ni sedap. Wah, ini? Ni strawberry, merah-merah. Strawberry ni kamera ni je ke? Dari kamera bawa terus. Pagi-pagi cikgu bawa. Cik silap. Oh, cik. Ni buat apa ni? Kuning-kuning ni? Kuning ni buah lemon, masam sangat. Tapi okey je kalau nak beli. Yang ni boleh makan tak? Boleh? Kita biasa buat jadi minum, jadi jus. Oh. Jadi nak beli buah apa? Boleh pilih-pilih kat sini. Nanti bagi kat saya. Ini yang ni. Dah banyak nak buat tu. Berapa cikgu? Untuk oren, RM1 je. RM1? Oh, ada. Okey, saya dah order RM1. Cek. Okey. Tasnim nak buat apa? Sekali ikan eh? Tak. Tak sekali. Okey, ada banyak dulu lah buah. Saya tak kenal dia lah. Buah oren. Itu ada ya. Ya. Tapi nak bekas dulu ada bilang buah je. Okey. Tasnim nak buat apa pula? Dia dah Saya nak banyak buah. Tak banyak. Suka makan buah ke? Suka. Saya nak buah strawberry. Strawberry lagi. Strawberry saya nak 2. Strawberry ada 2? Sebab saya suka strawberry. Oh, okey. Lepas Faham? tu saya nak lagi buah. Hari tu mak saya dia tu suruh beli watermelon. Watermelon? Oh, ini memang suka warna merah kan? Oh, ini Suka lagi. buat jus. Lagi avocado ni. Saya suka. Avocado nak berapa? Watermelon nak berapa? Watermelon nak 1. Satu. Avocado nak setengah. Nak tengah? Kita jual tengah. Alamak. Gimana tu?
Satu lah, satu. Satu, okey, satu. Okey. Berapa cikgu? Berapa cik? Total RM20. Okey. Mana saya kenapa? Mana dah cik? Okey, terima kasih. Kenapa kosong? Mana bos saya? Cikgu. Lupa dah tak? Tak baik tipu. Strawberry 2. Ikan 1. Kali satu. Ada 1. Okey. Dah bayar belum? Kita buat. Dah bayar. Tak payah baki. Cukup duit tadi. Faham? Terima kasih sama-sama. Nanti datang lagi. Okey. Best tak beli tadi? Best. Banyak kan buat mau beli tadi kan? Banyak. Okey. Jadi apa yang ada yang atas ni dapat daripada kita buat simulasi tadi? Macam mana awak cakap tadi dengan penjual tadi? Ada cakap terima kasih tak tadi? Ada. Bagus. Jadi dalam simulasi kita tadi, kita sebagai pembeli, kita kena beradab untuk kita nak pembeli dengan penjual kita, dengan orang-orang yang nak membeli sekali. Kita kena ada rasa berterima kasih dengan pembeli lain juga. Macam Tasnim tadi. Tasnim tadi tak nak share duit kan? Tu duit saya cari. Awak cari. Okey, tak kurang. Tapi kita kena selalu berkongsi-kongsi lah kalau kita ada benda tu, kalau orang lain tak ada. Sebab dia pun nak juga benda tu. Lepas tu kita kena hormat antara penjual dengan pembeli. Macam kamu tadi kamu cakap terima kasih kan? Penjual pun cakap sama-sama kan? Lepas tu kita juga kena fahamlah situasi. Kalau ada orang nak beli buah ni juga, kita janganlah ambil semua. Tapi baguslah tadi, cikgu tak nampak pun tadi kan yang kamu nak ambil semua. Kamu bagi-bagi kan? Kita orang beli yang tak sama. Bagus. Jadi itulah dia. Sebenarnya kita kena beradab, kena berterima rasa, kena menghormati, kena jaga pertuturan kita dan semuanya. Okey? Kena pandai bagi duit. Pandai bagi duit. Nanti takut nanti kita bagi duit. Lebih nanti orang yang jual tu bagi duit tak cukup macam mana? Itu tanggungjawab penjual lah. Dia sebagai penjual dia kena jujur. Kalau dia tak jujur, dia bersalah. Betul? Okey, betul? Okey, jadi terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Puan Jess. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang laporan refleksi bagi pengajaran dan pembelajaran PDP bagi modul pendidikan sivil. Baiklah, ini adalah maklumat kenal diri saya. Kita dalam slide. Seterusnya. Baiklah, di sini saya Tasnim dan Wais telah bersama-sama merancang satu rancangan pengajaran harian yang melibatkan 25 orang yang menggunakan tema makanan bagi tajuk bahasa tadi kita. Jadi bidang pembelajaran bagi RPH ini adalah fokus kepada pendidikan sivil. Seterusnya. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan 4 isi kandungan, iaitu pada pertama sekali saya akan menerangkan tentang membentukkan tahap perkembangan afektif dan nilai tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan pula tentang cabaran yang dihadapi dalam penilaian dan pentaksiran. Untuk yang ketiga, saya akan menerangkan tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran PDP melalui pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Dan akhir sekali saya akan membentangkan tentang dokumentasi pelaksanaan. Baiklah, saya dan Mbak Is telah berjaya melakukan satu simulasi yang bertajuk Jual Beli Adil dan Sopan, di mana simulasi ini telah melibatkan 2 orang murid dalam simulasi main peranan di pasal tadi. Simulasi ini telah fokuskan kepada interaksi yang menggunakan bahan batu pengajar yang telah kami sediakan. Jadi aktiviti simulasi ini dapat membentuk asas perkembangan efektif dan nilai murid dalam kalangan murid prasekolah. Kerana domain efektif merupakan asas utama bagi perkembangan murid dan ia adalah salah satu pembelajaran bermakna dan berkesan bagi mereka.
Jadi kajian juga menunjukkan bahawa pendedahan awal kepada situasi sosial yang menggalakkan komunikasi sopan dan kejujuran dapat membentukkan lagi kesedaran awal terhadap nilai moral bagi seorang kanak-kanak. Rujuk daripada Wilhelm Stein 2025. Dalam tahap kedua itu tahap bertindak balas, responding, di mana kita dapat lihat murid mula menunjukkan respon aktif dengan mengambil bahagian dalam tingkah laku yang diharapkan. Jadi semasa aktiviti ini dijalankan, murid mula secara aktif mengambil bahagian dalam simulasi dengan menggunakan fasa sopan kepada penjual, iaitu kepada wais, di mana murid mula menggunakan frasa seperti tolong dan terima kasih semasa membeli. Jadi mereka telah berjaya menunjukkan lagi respon terhadap keperluan untuk berjual beli secara adil. Jadi nilai komisi yang telah berjaya kita tonjol dalam simulasi ini adalah di mana murid boleh mengamalkan bahasa sopan dan menunjukkan lagi tanggungjawab untuk berlaku adil kepada penjual. Jadi nilai ini adalah tindakan balas awal yang menunjukkan bahawa murid mula mempunyai nilai hormat dan menghormati. Baiklah, tahap ketiga itu tahap nilai valuing, di mana pada tahap ini murid boleh menghargai tingkah laku sopan dan adil dan dipamerkan. Seterusnya murid telah berjaya memilih untuk melaksanakan tingkah laku sopan tersebut. Jadi semasa aktiviti ditunjukkan, murid boleh menilai kepentingan fasa sopan apabila mereka berulang kali menggunakannya untuk mendapatkan apa yang mereka mahu, dan murid berjaya mendapatkan respon positif daripada rakan dan juga guru. Jadi nilai bumi civic yang berjaya diperlihatkan adalah di mana murid berjaya memperlihatkan penghargaan terhadap nilai hormat menghormati dan keadilan, di mana mereka mula merasakan gembira dan seronok menggunakan fasa-fasa tersebut semasa berinteraksi secara positif dalam simulasi tersebut. Jadi pada tahap terakhir tahap organisasi, tahap organizing, di mana walaupun tahap ini lebih mendalam, aktiviti simulasi mula meletakkan asas di mana murid boleh mengaitkan nilai ini dengan konsep yang lebih luas. Jadi di sini semasa aktiviti ditunjukkan, murid mula mengorganisasi dua konsep lainnya, iaitu konsep bercakap sopan dan juga konsep jual beli adil, di mana dua ciri ini diperlukan untuk menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab dan menghormati hak orang lain dalam komuniti. Jadi nilai bumi civic adalah berjaya ditonjolkan oleh kedua murid ini, ialah murid ini berjaya membina kerangka pemahaman bahawa hormat menghormati melibatkan bahasa yang baik dan tindakan yang adil. Beberapa cabaran yang dihadapi semasa penilaian reputaksiran. Cabaran pertama adalah cabaran gangguan keseronokan bermain, di mana murid itu sendiri lebih tertumpu kepada keseronokan bermain berbanding benar-benar memahami nilai sopan satu itu sendiri. Ini menyebabkan objektif afektif sukar dicapai tanpa bimbingan guru. Jadi cabaran kedua adalah cabaran mengawal emosi dan ikhlas murid, di mana murid prasekolah sering bertindak spontan ketika berebut. Ini menyebabkan guru sukar menilai sama ada tindakannya berpunca daripada emosi semula jadi atau kekurangan faham tentang nilai sabar dan adil. Baiklah, bagi cabaran ketiga, cabaran guru untuk menilai keadilan muamalah bukan timbangan. Jadi di sini guru didapati sukar menilai keadilan dalam aspek seperti giliran atau pertukaran barang, kerana ia melibatkan kesedaran diri dan hubungan sosial yang masih berkembang secara perlahan dalam diri murid. Jadi cabaran terakhir, cabaran pengaruh nilai rumah dan budaya, di mana nilai dan adat yang telah dibentuk di rumah amat berbeza dengan di sekolah, menyebabkan guru sukar untuk menilai sama ada murid itu benar-benar memahami konsep nilai hormat atau hanya mengamalkan norma keluarga dia sahaja. Baiklah, refleksi pengajaran dan pembelajaran PDP melalui pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Baiklah, mengapa kita perlukan ganjaran positif? Jadi kajian menunjukkan bahawa pengukuhan positif seperti ujian, bintang, contoh grade dapat meningkatkan lagi tingkah laku positif yang diingini oleh guru dan meningkatkan lagi pelibatan murid secara aktif. Jadi apabila murid melihat rakan-rakan mereka mendapat pengiktirafan, ini menyebabkan tingkah laku positif mereka mula bertambah baik dan mereka cenderung untuk meniru hal tersebut. Jadi mengapakah hukuman fizikal atau kekerasan tidak disarankan dalam pengajaran? Jadi hukuman negatif ini kita sedia maklum bahawa boleh menjejaskan perkembangan sosial, emosi dan kognitif kanak-kanak. Jadi
murid mungkin gagal mengubah tingkah laku dalam kerangka belajar. Murid mungkin berkelakuan agresif, dan lain sekali murid mungkin menghadapi kesukaran untuk mengendali diri mereka sendiri. Bila implikasi kepada RPH pasal tadi kita prasekolah, jadi implikasi pertama ialah kita perlu gunakan lebih banyak ganjaran segera kepada murid apabila mereka berjaya bercakap sopan atau apabila murid berjaya menunjukkan tingkah laku adil. Contohnya, contoh ganjaran segera ialah kita berjaya kita bagi ujian dan tepukan. Seterusnya kita perlu mengelakkan pendekatan hukuman yang menekan murid. Jadi seterusnya kita perlu gunakan strategi pemilihan tingkah laku seperti bimbingan lisan, masa, ruang tenang ta'araf kepada murid, dan bentuk kesekitaran pelajaran yang konsisten, mesra dan menghargai usaha murid ini dapat membina lagi keyakinan murid dan menambah baik murid semasa pelibatan aktif mereka. Antara cadangan pelaksanaan ganjaran dan pengukuran kejayaan ialah kita boleh guna sistem papan bintang hormat untuk aktiviti kumpulan, di mana kumpulan yang menunjukkan tingkah laku yang terbaik, iaitu tingkah laku sopan dan adil, akan mendapat lebih banyak bintang. Jadi seterusnya guru juga perlu mencatat bilangan pujian positif dalam satu sesi sebagai indikator perubahan, dan seterusnya guru perlu memantau kejadian tingkah laku murid sebelum dan juga selepas sistem ganjaran dikenakan. Dan lain sekali guru perlu menjalani latihan pendek mengenai penggunaan pengukuhan positif dan pengurusan tingkah laku untuk konsistensi pelaksanaan. Baiklah, ini adalah bahan pengajar telah kami berjaya sediakan. Ini adalah papan yang telah kami melengkapkan gambar-gambar bahan mainan-mainan buah-buahan. Di sini juga terdapat beberapa keping, wang-wang palsu dan juga kad-kad gambar buah-buahan. Ini adalah gambar satu bahan batu belajar telah siap kami siapkan. Baiklah, ini saya dan juga Waiz selaku ahli kumpulan bagi peperangan kali ini. Dan ini rujukan yang telah saya ambil. Dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang melihat sekarang, dan terutamanya kepada pensyarah yang kami sayangi, iaitu Puan Madam Jessica. Jadi dalam video hari ini saya akan mengukuhkan dan membincangkan laporan refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran PDP modul pendidikan civic yang telah saya laksanakan berdasarkan simulasi yang dilaksanakan bersama adik kepada saya, iaitu Tasnim. Jadi dalam video simulasi ini beberapa aspek telah ditekankan, seperti dalam ini yang saya akan membincangkan tentang pengenalan dalam simulasi yang telah saya laksanakan, kemudian membuktikan tahap perkembangan efektif dan nilai undi yang ada di dalam simulasi kami, dan seterusnya cabaran yang dihadapi dalam penilaian dan penafsiran berdasarkan dari aspek pendidik dan juga pelajar, dan kemudian refleksi pengajaran dan pembelajaran PDP melalui pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan pemain yang dilaksanakan yang kami sertakan di dalam video simulasi kami sebentar saja tadi. Dan seterusnya dokumentasi pelaksanaan, bagaimana kami menyediakan bahan-bahan dan juga bagaimana pelaksanaan itu dijalankan di dalam kelas untuk menunjukkan beberapa contoh simulasi berkenaan pendidikan CV yang boleh diterapkan di prasekolah dan juga tadika dan juga pasca. Dan akhir sekali sebagai penutup, di mana saya akan merumuskan dan menyimpulkan apa yang telah saya bincangkan pada hari ini dalam satu masa yang ringkas dan padat. Seterusnya. Jadi, sebagai pengenalan, seperti yang kita tahu, aktiviti yang saya laksanakan adalah berdasarkan aktiviti yang berada di kawasan pasar tani, dan dia beri tajuk pasar tani kita yang dijalankan dalam bentuk simulasi atau peranan sebagai salah satu pendekatan pedagogik dalam pendidikan prasekolah ataupun role-play. Jadi, aktiviti peranan ini sangat penting di dalam pembelajaran kanak-kanak, kerana ia memberi ruang kepada kanak-kanak untuk menjadi sebahagian daripada sesuatu. Contohnya, dalam pelaksanaan simulasi saya, adanya penjual dan pembeli yang memainkan sebagai peranan penjual yang akan menjual buah dan juga pembeli yang ingin membeli buah dengan menggunakan wang-wang yang tersedia. Jadi, ini diberi
untuk meniru situasi kehidupan sebenar. Dengan adanya simulasi sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak bukan sahaja dapat bermain dan melihat-lihat buah, mereka juga dapat melaksanakan suatu simulasi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sebenar mereka supaya mereka terbiasa dengan kehidupan sebenar yang akan berlaku pada masa akan datang apabila mereka melalui perkembangan fasa dalam hidup mereka. Dan seterusnya, ia juga selaras dengan prinsip kurikulum prasekolah KP 2026 di mana ianya menekankan pembelajaran berasaskan pengalaman dan penumpukan kemahiran lisannya secara holistik. Seperti yang saya sebut tadi, apabila adanya performance roleplay ataupun pemain peranan ini, ianya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk belajar satu perkara berasaskan pengalaman sebenar supaya mereka mudah untuk mengaplikasikannya pada kehidupan sebenar mereka. Dan seterusnya, penumpukan kemahiran lisannya di mana di dalam simulasi itu kami terapkan, saya dan juga Tasnim terapkan beberapa nilai-nilai murni dalam bidang pembelajaran sivik yang telah memberi impak positif kepada kanak-kanak dari aspek rohani dan juga intelek dan juga kognitif. Dan seterusnya, ini juga dapat memberikan pandangan kritikal dan cadangan penambahbaikan terhadap amalan pengajaran agar lebih inklusif, di mana simulasi itu telah menunjukkan bahawa pemikiran kritis kanak-kanak itu dapat ditonjolkan apabila mereka berada di dalam situasi dengan menunjukkan tindak balas ataupun respon terhadap penjual dan pembeli, di mana mereka meletakkan diri mereka sebagai pembeli dan penjual sebenar di dalam kehidupan sebenar. Dan juga beberapa tambah baik yang boleh kita laksanakan apabila kita telah melihat simulasi itu untuk menjadikan pengajaran kepada kita sebagai pendidik untuk mengaplikasikannya di dalam proses PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran harian dengan kisah sebenar. Seterusnya, jadi ini merupakan RPH ataupun rancangan pengajaran harian yang telah saya laksanakan bersama Tasnim, di mana ianya dilaksanakan selama setengah jam sahaja dan bilangan kanak-kanak ini adalah 25 orang dan di bawah bidang pembelajaran pendidikan sivik. Elemen di atas kurikulum yang ada ialah nilai murni di mana hormat menghormati, kreativiti, menyusun buah dengan menarik. Seterusnya, asas dan asuhan mengetahui buah di sekeliling mereka sama ada buah eksotik negara ataupun buah import. Dan ini merupakan RPH yang kami menjadikan panduan sebagai simulasi kami pada video sebentar tadi. Seterusnya, jadi dalam pemberian tahap perkembangan efektif dan nilai murni, kita tahu tahap perkembangan mempunyai beberapa fasa yang mereka perlu lalui untuk mencapai perkembangan yang sihat dan positif. Jadi dalam perkembangan ini, proses penting membentuk kepribadian, emosi dan tingkah laku positif kanak-kanak. Kita terapkan beberapa nilai-nilai murni supaya adanya kepribadian dan emosi dan juga tingkah laku yang kita dapat lihat dari aspek positif daripada kanak-kanak dan melalui respon mereka semasa simulasi dilaksanakan. Seterusnya, kanak-kanak dapat belajar dan mula belajar mengenali emosi sendiri dan orang lain. Contohnya, apabila mereka menjadi pembeli dan adanya pembeli lain, mereka dapat memahami emosi sendiri dan orang lain seperti bertimbang rasa dalam emosi jual beli yang telah dilaksanakan. Seterusnya, ia juga dipengaruhi oleh persekitaran keluarga, sekolah, rakan sebaya serta pendekatan guru yang dipetik daripada Mairin bin Osman 2020, di mana kita tahu perkembangan hak perkembangan kanak-kanak ini dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Seterusnya, ia juga memberi fokus kepada membuka perkembangan efektif kanak-kanak melalui penerapan nilai hormat menghormati dalam konteks interaksi sosial. Seterusnya, membantu mengekspresikan emosi positif seperti rasa hormat, empati, kesopanan dan toleransi. Ia juga daripada Anggi Winarsi 2022, bahasa sopan seperti terima kasih dan tolong membina kesedaran efektif terhadap kepentingan menjaga adab dalam komunikasi seperti simulasi yang telah dilaksanakan bersama Quran kepada saya. Seterusnya, murid dapat menyelesaikan emosi positif seperti rasa hormat, empati, kesopanan dan toleransi dalam pelaksanaan ini. Aktiviti ini juga menanam nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan tanggungjawab bila murid diminta membuat pertukaran dengan adil. Seterusnya, jadi cabaran yang dihadapi semasa pemilihan dan pendaksian yang dilaksanakan adalah
dapat melihat bahawa sekarang menilai perkembangan afektif secara objektif kerana ia melibatkan emosi dan tingkah laku yang tidak selalu konsisten. Kita tahu bahawa kadang-kadang mempunyai emosi yang tidak stabil dan tidak dapat dijaga. Seterusnya, tingkah laku dipengaruhi oleh suasana, mood atau pengaruh rakan sebaya menyebabkan guru suka memastikan penilaian sah dan adil. Ini memberi aspek kepada guru itu susah untuk menilai anak-anak dari aspek emosi ini. Selain itu, penafsiran performatif ini seperti soal jawab, isan mungkin tidak mencukupi untuk menilai secara menyeluruh. Dan seterusnya, terdapat juga cabaran menilai murid secara individu kerana aktiviti ini disarankan secara berkumpulan. Guru juga berdepan kesukaran memberi kompetensi dan tak efektif dalam masa yang terhad, sedangkan perkembangan nilai dan emosi memerlukan pemerhatian berterusan. Ini merupakan refleksi pengajaran dan pembelajaran PDP melalui pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Jadi pedagogi moden yang lebih mengutamakan ganjaran positif berbanding hukuman sebagai mekanisme pembentukan tingkah laku. Jadi dengan pedagogi masa kini di mana era moden ini, kita melebihkan ganjaran positif berbanding ganjaran negatif, kerana kita mahu kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak di sekolah akan gembira dan akan lebih suka berada di sekolah kerana mendapat ganjaran-ganjaran positif. Jadi apakah ganjaran-ganjaran positif yang boleh dilaksanakan? Seperti dari simulasi yang telah dilaksanakan, beberapa ganjaran positif telah kami capai, iaitu antaranya masukan dari guru atau rakan. Ini menyebabkan motivasi mereka akan makin meningkat kerana mendapat pujian dan perhatian daripada rakan-rakan dan juga guru. Seterusnya, pujian lisan daripada guru seperti pandainya dan terima kasih menyebabkan kanak-kanak akan lebih cenderung untuk merasa semangat di dalam PDP. Seterusnya, galakan positif secara terbuka dan sekali, ganjaran positif yang dapat kami capai adalah pelibatan dalam aktiviti simulasi sebagai bentuk ganjaran emosi. Akhirnya, apabila simulasi ini telah dilaksanakan, kita dapat melihat ganjaran-ganjaran ini memberi impak kepada kanak-kanak kerana mereka merasa diri mereka dinilai secara baik dan juga mendapat impak yang positif. Dan seterusnya, hukuman yang ada dalam simulasi kami ialah tidak diberi giliran atau perlu mencuba semula. Contohnya, ada kanak-kanak yang ingin berebut mata wang dan saya mengambil semula sebagai bentuk hukuman kepada kanak-kanak itu. Seterusnya, peringatan tingkah laku. Contohnya, apabila mereka melakukan kesalahan dalam simulasi itu, kita perlu memperingati mereka dengan cara yang paling terbaik supaya mereka tidak mengulanginya, dan juga teguran yang sopan dari dengan tingkah laku yang baiklah. Seterusnya, jadi ini merupakan beberapa dokumentasi yang telah kami dapat dalam simulasi yang kami laksanakan. Antaranya ada menampal mainan buah-buahan, menyediakan kad buah-buahan, mengumpul bahan simulasi, menyusun tempat simulasi, dan ini merupakan persediaan sebelum kami melakukan simulasi pasal tajuk kita sebentar tadi. Dan ada seterusnya, murid memberi perhatian kepada arahan guru tentang bagaimana untuk beradaptasi. Ini merupakan simulasi di mana guru menerangkan perkara yang akan berlaku sebentar saja lagi. Dan seterusnya, murid secara aktif mengambil bahagian dalam simulasi di mana mereka diterapkan untuk berkolaboratif bersama guru dan rakan-rakan, seperti kolaboratif belajar, mereka berinteraksi sama rakan, dan seterusnya menerangkan kepentingan dan nilai ini dalam sesi akhir simulasi. Seterusnya, jadi sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahawa melalui simulasi yang telah dilaksanakan, beberapa tahap perkembangan efektif kami dapat capai dan melihat dalam secara menyeluruh ataupun holistik kepada kanak-kanak, dan juga kami dapat capai melihat cabaran-cabaran yang telah dihadapi pada kanak-kanak dan guru dalam simulasi yang dilaksanakan, dan beberapa refleksi atau pengajaran dan hukuman dapat kami aplikasikan di dalam simulasi itu sebagai penerapan pedagogi yang terbaik pada era moden, di mana kami melebihkan ganjaran positif berbanding ganjaran negatif di dalam simulasi kami. Dan juga kami telah sertakan beberapa dokumentasi yang menunjukkan kami melaksanakan aktiviti simulasi ini secara bagus dan juga berkumpulan melalui ahli kumpulan saya. Jadi seterusnya, ini merupakan rujukan-rujukan yang telah saya guna untuk menghasilkan selama dengan saya, dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Goodbye, bye bye. Good.